siapa tahu pasal serai. Saya batch pertama yang masuk sekolah serai 19. Syekh 19 Shah Alam. Jadi sekolah tu dia sesi pagi sampai sesi petang. So macam mana nak cakap? Jadi dia ada sesi pagi sampai sesi petang. Sesi tengah hari dia ada makan tengah hari lah. Dan dia kena ambil package tu. Mula-mula saya ambil. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 saya ambil. Darjah 4, 5, 6 saya tak, setahu saya darjah 4 saya dah tak ambil. Darjah 4, 5 yang darjah 6 memang saya tak ambil lah. Saya ingat saya. Sebab saya rasa macam kewangan mak ayah saya tak berapa bagus waktu tu. Dan saya pun tak nak orang kata membebankan. Dan saya cakap saya tak nak ambil. So apa saya buat? Saya bawa bekal daripada rumah. Dan bekal yang saya bawa tu, saya bawa nasi putih. Lauknya tu apa tuan-tuan? Mak saya buat ikan bilis digorengkan dengan minyak dan diletakkan dengan kicap. Lauknya apa? Ikan bilis, kuahnya apa?